Betul tak? Kita rata-rata sebenarnya boleh kata ialah sebab diorang tak clearly, orang kata, nampak goal setting dia. Mungkin peranan coach pun penting juga. Ya, sebab kalau, yelah sebab I pun dalam sport psychology ni, it shown a positive finding lah. Right? Kalau kita buat apa sajalah, bukan dalam bidang sukan, apa saja bidang, even Pika sendiri dekat LA semua kan, maybe you have your own target this year, next year, macam mana semua kan. Nak naik pangkat, nak naik gaji lagi Betul. Right? Nak move to next position. So semua orang mesti ada target. Betul. Right? Tapi target tu kena datang dengan satu benda yang kita kata mesti spesifik lah, kena clear. Kan? Boleh diukur. Kan? Clear. And then dia mesti ada time bound, time frame. Macam saya kata tadi, kalau dia jam 4, 5, 6 adalah peringkat untuk kita build basic skill. Right? Tak kisah internal or external skill. Right? And then form 1, form 2, I nak you pergi Sukma tau. Then you kena work hard lah untuk shoot 70 meter. Benda tu bukan benda-benda yang biasa orang buat. Kan? Based on my experience, I pernah bawa tim Sukma, Pahang kan. I bawa tim Perak semua kan. I rasa dah 2 ke 3 orang. My athlete form 1 dah boleh pergi Sukma. Recurve dah boleh shoot 70 meter. 13 tahun. Dan orang kata 13 tahun tu macam kecil je. Macam mana nak tarik foundation 40 pound, 42 pound kan. Dengan size, dengan apa semua kan. Yes. Itu semua sport science. Not me lah. I rasa banyak jurulatih yang ada ilmu in sport science kan. Ada ilmu macam mana nak prepare athlete and everything kan. For me sizing sangat penting. Sizing. Kan? Kalau kita dapat yang besar, yes bagus. Yang tak besar, kita besarkan dia. Kita besarkan dia, okay? It's very interesting. So when we go the topics to physical, I can say physical size, one of the physical preparation juga lah boleh dikatakan. So, kamu kata tadi boleh buat. Boleh buat So kan, nak tahu jugalah buat macam mana tu, dia ada acuan ke? Itu secret lah, secret kan. Jadi kita nak tahu tu. Kalau shoulder kecil ni, kita buat besar ni. Macam tu kan. So dia kena start daripada awal lah, right? And then kat situ dia ada sport science. That's why dalam sains sukan ni kita ada banyak, kita kata disiplin lah in sport science, right? Kita ada sport psychology, kita ada biomechanics, kita ada sport nutrition. So kita jangan lupa benda tu, kan? All the supplement and everything, kan? Training program. So semua tu kita boleh manipulate. Betul. Maybe I rasa my advantage, maybe my assistant Coach Fatin sendiri, Coach Aro sebelum ni semua kan, we came from sport science area. So that's why bila kita bawa team, kita rasa macam kita tengah buat eksperimen. Kan? Seronok. Then orang kata sizing penting ke dalam sukan mana? Yes, that's a question mark. Ramai juga yang bertanya. Kan? Sizing penting tak dengan ketinggian, dengan drawing lah, very important. Penting tak? Foundation. Yes. Foundation yang berat lagi better ke? Kat mana kita nak dapat jawapan tu? Kat mana? Macam nak dicari pula. Betul. Dia macam bila tanya soalan macam tu, it's very tricky and actually we need to figure it out based on individual. That's my opinion, perspective of view lah. Tapi by science, saya kena tanya Dr. Munah. By science, psychology and everything. Kat mana kita nak buat jawapan tu? Kan? And all sport science. Semua orang dah buat kajian. Semua orang dah come out dengan article journals. Right? Mungkin macam kami, kita sentiasalah up to date kan, dengan research yang ada, dengan articles, journals yang diorang dah publish and everything. So kalau kita kata draw length signifikan tak dengan shooting performance? Penting tak draw length untuk improve performance? So kat mana kita nak dapat jawapan tu? From research lah. Kan? Daripada previous research lah yang orang dah buat.
Maybe orang buat 10 research berkaitan dengan drawline dengan performance. Mungkin dia punya finding dia berbeza-beza. Betul. Tapi kita practitioner, bila kita baca, yes, mungkin daripada 10, 8 kata significant. Maknanya drawline memainkan peranan yang penting untuk improve performance. So maknanya atlet yang ada drawline yang panjang, so maknanya dari segi performance dia lebih baik. Right? Mungkin kalau kita baca 10 artikel, dapat artikel cakap macam tu, means okay. Maknanya drawline tu penting. Betul. Kalau saya jadi coach, katakanlah kalau saya national coach. Kalau tapi saya tetap akan kalau saya tu. No. Saya kerja kat sini. Saya suka dekat UC. Saya suka dengan life saya dekat sini kan. Dengan research grant and everything. So kalaulah full time coach diberi amanah apa semua kan. Pernah tak I pernah buat kerja gila juga kan. I tak tahu bila lah. I rasa dah lama dah, 2005, 2006 dulu kan. I tengok ramai tau. Kenapa lah Korea ni hebat sangat Kenapa dia bagus sangat kan. You know dekat World Archery tu, dekat website dia kan dia ada biodata kan. Betul. Biodata atlet kan. Yes. Dulu kalau kita perasan, sekarang I'm not sure ada ke tak. Kalau kita perasan, tapi ada tak semua ada. Dia akan bagi tahu tau, atlet tu dia punya drawline berapa. Betul. Kan? Hobi dia punya size dia punya hobi, size arrow. Tarikh dia involve. Tarikh involve, lepas tu berapa drawline dia, berapa poundage dia pakai, lepas tu average score dia bersemua tu kan. And then I pernah tau, I tulis. Maksud tu I tak kerja lagi lah kat situ. I tulis Dulu ramai lah Pak Sun Jun, ini semua kan. I tulis kan, drawline dia banyak ni. Lepas tu orang ni drawline ni banyak ni. You tahu tak? I saja dia tulis. Sebab I nak tahu drawline tu penting ke? Drawline tu penting ke kan? Kenapa dia orang bagus? Kalau I silap, sorry lah ya. Tapi I tulis lah beberapa atlet masa tu kan. Korea lah, Chinese Taipei lah apa semua kan. Yang medalist semua yang baik, bukan medalist Olimpik yang pergi ke Olimpik. Drawline mereka, majority of them, recurve women 28 above. 28. Paling pendek 27.8 I think above. Almost 28. Pika berapa? 28.4. Sebab tu you pergi Olimpik. I 26 you guys. 26. Ya, orang tengok macam, oi, tinggi 167 kenapa 26? Shoulder length I pendek je. Kan? I punya drawline pendek je. Aku macam tu pun. Kan? Mungkin sebab kita start dengan zaman dulu, dengan cara shooting kita apa semua kan. And then 26. That's why I have to work hard. That's why you do some research about them. Especially drawline. That's because you want to lawan diorang in your ways. So kalau I punya drawline tak panjang, apa I kena buat? Maybe benda lain lah. I kena kuat supaya I boleh tarik poundage yang lebih tinggi. Maybe 44, 42 right? Untuk dapatkan kata speed arrow yang sama kan, lebih accurate ke apa semua kan. So bila I tengok dekat situ, maksudnya kalau orang kata drawline tu penting atau tak, yes, you kena baca lah on research yang orang dah buat kan. And then kalau apa yang I buat masa tu, kalau I jadi coach lah, I kata okay, kalau semua nak wakil team I, mesti drawline 27.5 above. Kalau I buat macam tu, habis satu Malaysia marah I. Yelah, sebab Asian size ada. Yes, sebab kat Malaysia you nak cari 27.5 recurve woman tak dapat. Kalau datang 30 orang, berapa orang you dapat? Kadang-kadang tak ada. Ya, betul. Kadang-kadang seorang. Kadang-kadang seorang. Itu pun orang kata kalau bertuah, kalau jumpa, kalau ada. Kalau ada. But nowadays yelah ada yang sizing bagus juga kan. Yes. Maybe datang 50 orang, dapatlah 4 orang. Yes. Yang ni ambil. Ambil terus. Tak fikir banyak dah. Dia fit enough atau tak. Yang penting drawline panjang. Based on research. Sebab drawline
apa boleh membantu dalam adalah significant on performance. Okay. Right, shooting performance. Yes. Dia akan jadi macam mana tau. I selalu bagi tahu kawan-kawan kan. Kalau I pernah pergi dekat China kan, badminton. Dia buat selection. Ada orang yang tinggi, ada yang kurang tinggi sikit. Kan? Tapi method mereka lah kan. I tak tahulah kalau team tu je yang buat macam tu kan. So, bila kita tengok masa mereka buat selection tu, yang rendah sikit tu lagi bagus daripada yang tinggi. Yang rendah sikit. Yang orang yang rendah sikit tu, masa selection tu, kalau kita tengok dia punya permainan, dia punya ni semua, dia lagi bagus daripada orang tinggi. Atlet yang tinggi tu. Okay. Right? Tapi last kali dia ambil yang tinggi. Why? Untuk masuk team. Kenapa? Tu badminton Ya. Yang kalau kita kata memanah tu perlu tak fizikal ataupun sizing kan. Kalau I kata tadi drawing tu penting. Mungkin jurulatih lain kata tak penting. Betul. Sebab kita tak ada pilihan kita ambil je mana yang ada. Betul. Alright. Tapi kita mungkin itulah kita tengok long term lah kan. Kalau Korea, kita pernah tengok ke Korean team di performance 4 orang tu berapa dia punya draw length? I rasa mesti level you je. 28 above, betul tak? Above. And diorang punya tinggi pun lebih kurang 170. Yes. You see pun tahu kan? Yeah, because I do some research as well. Yes. Sebab kita nak tahu kenapa diorang hebat. Yes. Betul tak? Yes. So, apa yang jadi dengan badminton tadi tu, bila I tanya lah, I kata, kenapa you tak ambil yang Mamat B tu? Yang A tu lagi tinggi kan? Yang B tu, sebab B tu main lagi bagus. Lagi laju, lagi hebat kan? Kenapa you ambil A? Tahu tak apa jawapan dia? Skill boleh develop. Okay. Tinggi tak boleh. I see. You see? Tinggi tak boleh tambah kaki. Itu mentality mereka orang kan? Okay. So maknanya dia nak train tu Olympic champion Dia nak train yang 10 tahun akan datang, 4 tahun akan datang, kan 3 tahun akan datang. Macam kita lah sendirian. So reality lah, based on reality. Dia punya long term memang yes, kita as I said lah, apa kita punya program. Kalau program kita program yang ke arah level yang tinggi, maknanya kita punya requirement yang kita letak tu level tu lah. Betul. Itu yang sikit lah tentang sport science kan. So kita panggil apa, bentuk badan lah, anthropometric dan sebagainya. So I can say that physical, walaupun orang nampak tak perlu pun ada mana, but technically adalah perlulah sikit macam tu. Orang kata tak perlu sebab dia tak tahu mungkin. Tapi kalau dia membaca research yang ada, banyak je orang dah buat research on anthropometric kan, bentuk badan kan. Adakah weight signifikan dengan sport performance kan, dengan shooting performance? Adakah ketinggian penting kan, boleh improve shooting performance? Draw length, muscle size, right? Ataupun muscle activation, muscle use, kan? Plus so minus. Balancing, everything orang dah kaji. Betul. And then plus dengan equipment yang membantu, so boleh dapatlah performance. Betul. Nak kata high, you nak achieve high tu depends on you jugalah. So you cakap you're setting goal. Dia macam tu. So goal setting masing-masing lah. Goal setting masing-masing. So kalau macam dekat universiti ni, kalau dia kata saya busy luar saya ni supaya saya nak main juga memanah. Okay. Tadi kita tengok MSM kan. Sekarang kita masuk universiti. Masuk universiti. Okay, universiti I ada experience dekat UiTM, dekat UPSI apa semua kan. Dekat universiti, bila I duduk dekat universiti, I banyak juga atlet I dulu-dulu kan, dia kata coach ni kalau jadi coach dekat universiti sangat fleksi. Sangat baik macam tu kan. Tak ada pun nak tegas-tegas sangat kan, macam kawan-kawan, macam easy going kan. Sebab kita kena faham juga dekat universiti ni kan, atlet bila dia dah masuk ke peringkat universiti,
mungkin ada. Dulu kita tak adalah Asian University Game apa semua kan, yang kita nak target sangat apa semua. Memang ada, tapi dia tak adalah level sekarang Sekarang dengan masuk KPT universiti sangat rancak. Semua nak atlet masuk universiti kan. Semua prepare untuk Asian University Game, World University Game, World University Championship, Asian University Championship dan sebagainya. Masuk sukip. Our time dulu kita ada apa? Kita ada masom. Kita ada sukip. You sempat. I tak sempat. Okay. And then Asian University Game pernah. Ada kan. Pernah. Kita pergi World University Game juga ada kat Doha apa semua kan. So dulu ada, tapi dia tak se-glamour macam sekarang. Kan betul tak? Sekarang ni macam wow. Semua orang tahu Asian University Game, World University Game di peringkat universiti. So macam mana pendekatan kita dekat universiti? Bagi saya, semua atlet yang masuk universiti masing-masing macam tu lah. Bila kita tanya kan, ada atlet yang dia masuk, bila dia dah sampai ke peringkat universiti, dia dah tahu dah mungkin chances untuk masuk national team tu tipis lah. National team means MSN. So now dekat universiti kita ada juga title national team tu. Kan? Tapi di peringkat KPT lah. Kan? Atlet Malaysia. Tapi di bawah KPT. Like you guys, Atlet Malaysia, MSN, KBS. So perkara berbeza juga. Tapi apa yang sama, kita masih lagi wakil negara. Kan? Masing-masing pakai t-shirt dan bendera Malaysia. Right? Okay. So dekat universiti ni, kita kena faham lah, ada atlet yang masuk, dia nak pergi lebih jauh. Dia nak wakil Malaysia. Kan? Di bawah KPT. Right? Di bawah universiti. Alright. So, mungkin latihan samalah. Mesti follow official training program yang ada coach yang kita bagi kan. Dan ada atlet yang bila dia masuk universiti, dia nak memanah sebab dia minat. Dia nak isi masa lapang. Sebab hobi. So dia ada, macam I kata tadi lah, different objectives, different targets. Right? So bila dia masuk ke universiti, I simple je. Kalau I jumpa atlet I dekat universiti, nombor 1 belajar. Nombor 2 memanah. I selalu pesan macam tu tau. Tapi bila dia duduk universiti nak bercinta juga. So macam mana tu? Tak apalah, bercinta nombor 3 ada. Ada masalah. Miss life, student life kan. So mana yang nak memanah lah. So I kata option pertama, nombor 1 belajar, nombor 2 memanah. Kenapa? Kita masuk universiti untuk belajar. Itu target kita nombor 1 lah. Nombor 2, at the same time, you cari universiti yang you boleh memanah kan? You boleh teruskan, you boleh pergi masuk, sukit and everything. Okay, option kedua, belajar dan memanah, dua-dua excellent. So yang mana satu you nak? You nak belajar nombor 1, memanah nombor 2, ke you nak dua-dua nombor 1? So kalau you pilih dua-dua ni, jadilah student athlete yang macam tu. Senang kan? So manage your time, manage yourself, right? Training, belajar, semua kena balance. Kan? Kena utamakan lah. Macam you kata tadi, macam mana pula dengan yang lain-lain partner? Macam mana pula dengan kawan? Macam mana pula dengan kan family dan macam-macam lagi. Tapi kalau you pilih option yang dua-dua you nak excel, then bak kata Coach Lee lah. You tak faham juga Coach Lee cakap, faham tak? You punya bahasa dia macam, dia macam lama sikit pun boleh faham. Aras tinggi. Aras tinggi. Tak tahu, aras Indonesia, aras Malaysia campur-campur. Kan? So Coach Lee pernah lah dia cakap kan, mungkin dia cakap NU juga kot. Dia kata apa? Kalau nak bagus lah memanah, kawan lupa. Family lupa. Kekasih semua lupa. Betul. Itulah ayat dia. Tapi dia mengikut batch kot. Bila batch budak-budak ni,
memanah dulu. Yang lain semua better lupa. Maksudnya sama lah kan? Which is memanah dulu. Dia katanya yang lain lupa. Yang lain lupa. So kalau dia katanya kalau buat mistake ke, you ingat apa? Kalau kita jawab ingat nak shoot lah, memanah dulu kan. Okay, kalau kita jawab benda lain kan, you tengok nanti apa yang dia akan kena. Itu yang macam tadilah cakap dia orang kan, bila masuk ke universiti, kalau you kata you nak pergi sampai World University Game, you nak pergi sampai national team semua kan, Asian University Game ke, and then you nak dapat pointer yang tinggi, you nak first class, you nak habis on time kan, nak dapat CJ Dekan, nak sambung sampai master PhD ke semua kan. So bak kata kau sedih itulah. Kawan lupa, family lupa. Kita dulu apa benda lah Coach Lee cakap lupa-lupa ni. Lupa-lupa tu apa? Lupa-lupanya bila sampai level sekarang baru ingat. Baru-baru macam faham kan. Patutlah dia suruh lupa family Dia bagi kita balik setahun sekali je weh. Ya, betul. Setahun sekali. Raya tak balik. Tapi 2 hari. Itu pun kalau tak ada game kan. Betul. Kalau ada game tak balik. Walaupun 2 hari pun tak balik. Terbalik. Alright. Itu pun family sekali je balik kampung. Serius lah. Jumpa dia lagi lama, lagi banyak daripada jumpa parents sendiri. Itu kata. Duduk Padang lagi lama daripada duduk rumah tau kalau jadi atlet ni. Betul. Lepas tu kawan lupa. Fikir balik kan. Betul lah. Weekend nak keluar lepak dengan kawan pun kadang-kadang. Penat weh. Rehat dululah. Kan? Sebab tu kawan banyak dekat universiti je. Bila pergi kuliah. Betul. Balik kuliah tak ada. Bermana? Itu kalau sayang satu tim pun boleh kata time dekat Padang bolehlah sembang sekejap kalau ada masa. Bila dekat bilik you dah fokus tidur, nak mandi, nak fokus nak rehat, nak fokus nak buat assignment. Masing-masing dunia masing-masing. Lepas tu tak pernah pun setahun tu plan kan. Weh, jom gathering. Tak pernah Tak ada gathering dengan bash. Tak pernah pun jamuan hari raya bersama. Jamuan berbuka puasa bersama dulu. Betul. Memang kami tak ada Sorry. Itulah lupa. Tapi sekarang lain lah kan. Yalah. Kita tak boleh nak ni lah. Tu I kata kan. So life masing-masing. So manage your time. Manage yourself. I selalu cakap macam tu. Sebab apa? Dulu cikgu kita selalu pesan pengurusan masa. Betul. Pengurusan diri. Sekarang jarang-jarang kan kita nak pesan benda tu kan. Tapi I rasa formula tu still jadi lagi lah. Kalau you duduk kat universiti, you boleh urus masa dengan baik. Untuk kuliah, untuk training kan, untuk kawan-kawan, untuk keluarga kan, you boleh urus diri you dengan baik. So tak ada masalah. Even you dekat mana pun, which level pun you can achieve what you setting up lah. The goal that you setting up. Faham. It's very good sharing. Tapi memang mengimbau jugalah sebenarnya. Betul juga. Sebab kalau dulu nak jumpa Kak Mus ni as my senior, dia macam bila boleh jumpa? Setahun pun kita tak berselisih. Tak. Boleh kata waktu dalam national team tu memang kan, you guys serantau berlapis kan. Yes. Kita tak pernah berjumpa. Betul. So after dah keluar baru boleh jumpa macam ni. And baru boleh bersembang and it's like a friends. Baru realize benda tu sebenarnya. Yalah. Itu je sebenarnya kan. Itulah sebenarnya kita cuba share dengan atlet kita sekarang kan. Tak kisahlah atlet muda ke atlet yang dah dewasa semua kan. But the thing is, last sekali balik pada diri mereka lah. I selalu cakap dengan atlet I kata kami ni hanya membantu. Kami hanya membantu. You tak bagus memanah, you rajin turun padang, kita bantu untuk you improve, right? Tapi komitmen kan ada lah. Betul. Kan? Tapi kalau you tak bagus belajar, I tak boleh tolong. Betul. Sebab tu masuk universiti, I selalu pesan dekat mereka sebab I takut. Nanti, yelah harapan mak ayah kan, masuk universiti nak nampak anak grade on time apa semua kan, habis diploma degree. So I kata dekat sini, kalau you tak bagus memanah, I boleh bantu.
Yang Betul. penting you turun padang. Betul. Kan? Tapi kalau you tak bagus belajar, I tak boleh tolong. Betul. Sebab tak boleh pun nak tolong dia jawab exam dia. Tak boleh. Tak boleh Assignment pun juga. tak boleh nak buat kan. Nak pergi kuliah untuk dia pun tak boleh. Betul. So I kata manage yourself lah. Manage your time. Kan dah dewasa, dah besar kan. Tapi I rasa so far lah. Mana yang sampai ke level yang macam ni semua kan. So far so good. Majority of them memang ada self-discipline lah. Cuma macam I kata tadi, ada orang yang nak pergi jauh, yes, dia akan commit. Mana yang dia rasa dia masuk universiti sekadar untuk main masum sukip, sekadar untuk completekan team universiti, support team universiti, dan dia akan sampai level tu saja. So I tak paksa. Because this is their life. Betul. Right? They deserve to you know, have a more experience kan in this university lah. Nak jadi nak apa, nak experience in student life ke kan, betul. athlete student life ke, Betul. ataupun national student ke, kan, international kita pun tak tahu kan. Betul. Right? So terpulang pada diri sini lah. Kita Kita jurulatih hanya membantu. Yang usahanya atlet. Betul. It's very good sharing lah. Memang Kan? banyak throwback, and then banyak cakap berdasarkan sports science punya Sikit lah pengalaman. And relatable dengan sports science and Yeah. orang kata psychologist as well, which is orang kata rata-rata tak semua orang nak baca research. Ya, tak ada masa. Betul. So Mungkin betul, sebab kadang-kadang area berbeza kan. Yes. Jurulatih dekat Padang pun kadang-kadang balik, mana ada masa rehat. Kadang fikir lah, nanti nak potong hero budak ni lagi, nanti nak tuning lagi, ini tak dapat lagi, ini nak kena repair itu. Yes, as a coach ni sentiasa berjalan ni. Macam mana nak bagi budak ni bagus, nak bagus semua kan. Sentiasa fikir. Dia nak Tapi explain pun tak sempat kan. In term of certain ways lah, boleh katakan. Kita dah lah kadang-kadang kop you kena tambah. Right? So kalau hari Ahad coach bagi cuti, you tak pergi mana, you pergilah shoot. Kan? Betul. So I rasa dekat Bukit Jalil tu seronok, serius. Jadi atlet ni seronok, itu je. So maknanya enjoy your journey. Okay, at least bila you dah stop, you ada kenangan, you tak menyesal. Kan? Shoot naik motor pergi ambil arrow. Shoot naik motor pergi ambil arrow. That is me dekat Bukit Jalil lah. Kan? So I create my world, I create my story naturally. So same as you guys. Okay, buatlah something yang you guys suka. You dah pilih memanah, you dah sampai peringkat MSD, MSSN ke MSM, maknanya you ada atlet. Hanya atlet sahaja yang boleh buat macam tu. Okay. Thank you so much for having us. Thank you so much for sharing everything. Thank you. Alright guys, we'll see the next podcast kita. Ada apa-apa tajuk, you boleh komen dekat kita punya comment box, okay? Thank you so much. Good luck and bye. Bye. Thank you LA. Thank you Sharika. Thank you everyone.